Pernah terfikir tak macam mana sebuah gambar komersial boleh membuatkan orang terus percaya pada jenama? Atau kenapa gambar produk dalam iklan nampak premium sedangkan bila kita tengok depan-depan biasa je? Itu bukan kebetulan, itulah fotografi komersial. Di sebalik setiap foto yang berjaya, ada sesuatu yang lebih daripada sekadar kamera. Ada strategi, kreativiti dan juga kefahaman mendalam tentang apa yang pelanggan benar-benar inginkan. Kalau anda baru mula dalam dunia fotografi, inilah asas yang ramai tak sedar kepentingannya. Belajar cara fikir, cara hasilkan macam fotografer profesional komersial. Dalam kursus ini, anda akan bermula dari asas. Kita akan meneroka genre utama fotografi komersial. Bagaimana fotografi produk menjual emosi? Bagaimana fotografi fashion mencipta gaya dan identiti? Bagaimana fotografi gaya hidup membina aspirasi? Dan bagaimana fotografi korporat menonjolkan kepercayaan dan profesionalisme? Akhir modul ini anda akan mampu, yang pertama, memahami konsep asas fotografi komersial. Yang kedua, mengenal pasti genre utama dalam industri. Yang ketiga, menafsir kehendak pelanggan dan menghasilkan imej yang mempunyai fungsi yang jelas. Kalau anda serius nak mula langkah pertama sebagai fotografer komersial, kursus ini adalah tempat terbaik untuk bermula. Kursus ini akan memberikan anda keyakinan, arah kreatif dan ilmu praktikal untuk melangkah ke dunia fotografi komersial. Jom sertai sekarang!